Okey, ni contoh untuk yang sehari ada 2-3 kelas. Mula-mula dekat sini, ARPH KPM ni, pastikan bilangan RPH hari tu ada berapa. 1 ke, 2 ke, 3 kelas. Kalau 1 kelas, 1 lah. Kalau 2 kelas, pilih 2. Macam saya ni ada 2 kelas. So, saya running skrip 2 kelas. Okay, dah finish skrip. Okay, kelas pertama, kita pilih ni. Step sama juga. Ni darjah 2. Mengagar. Okay, kemudian kelas yang kedua pun kita buat terus siap-siap. Nilai tempat. Okey. So, kita dah siap 2 kelas. Okey, barulah kita pergi dekat Jana. Buka skrip. Okey, dekat sini Jana. Okey, dah siap untuk 2 RPH ni. Salin. Okey. Buka ChatGPT. Kita paste yang tadi. Okey, ni RPH 1, RPH 2. Dia ada dekat sini. So, tekan enter. Okey, tunggu dia running sampai siap. Okey, siap. Tekan je copy hujung ni. Pergi semula dekat sini. Tampal di sini. Import ke sheet. Okey. Siap untuk 2 RPH sekaligus. Terima kasih.